177 kat belakang saya ni. Macam biasalah, datang ada Syeng Garage, dia buat apa? Dia upgrade brake system. Daripada brake system AMG A35. Saiz 18 inci. Boleh tengok video ni. So, upgrade brake system ni bukan semata-mata kosmetik. Dia tingkatkan prestasi brake tu. Tingkatkan efficient brake tu. Brake lagi sedap, lagi selamat. Kita drive pun lebih confident, turun bukit, naik bukit. Lepas tu, yelah, kalau kita pakai brake standard, brake rotor dia tu nipis. So, yang ni tebal. Brake pad dia lebih tahan panas. So, memang sedap. Memang sedap dan brake tu lebih shock. Shock ni maksudnya bila tekan je, berhenti. Bukan shock je tekan nampak besar, tak. Bila tekan brake je, berhenti. Dengan lebih selamat. Itulah pentingnya bila kita upgrade brake system ni. Untuk W177. Memang kita banyak lah buat untuk Mercedes W177 ni. Weh, tersasul-sasul. So, siapa-siapa yang berminat untuk nak upgrade brake system, yang pastinya original. Yang pastinya adalah original. Kita check satu persatu, cun-cun, buat setting ngam-ngam. Bye-bye.